Rafizi Ramli says he's being targeted, but what do the MACC investigations into him really involve? In a Facebook post video yesterday, the former PKR deputy president accused Prime Minister Anwar Ibrahim of allowing his allies to spread what he called reckless and baseless allegations. Rafizi also outlined two separate MACC investigations involving him. The first involves a government deal with British semiconductor giant ARM Holdings, allegedly rushed through an agreement that cost 1.1 billion ringgit. The second concerns a 2.5 billion ringgit solar energy contract by UEM Lestra, which he is accused of steering toward a company with ties to him. Bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli menafikan beliau terbabit dalam kes rasuah berjumlah 2.5 bilion ringgit, membabitkan penganugerahan kontrak kepada sebuah syarikat yang berkaitan dengan dirinya. Beliau yang juga ahli Parlimen Pandan berkata tuduhan itu adalah fitnah yang dijajah oleh pempengaruh Aris Ramli, lebih dikenali sebagai Caprice. Dalam rasuah bernilai 1.1 bilion ringgit, dan selepas diselongkar, benda itu dikatakan terkait dengan Rafizi Ramli dan juga Kementerian Ekonominya, di mana benda ini dikatakan terkait dengan perjanjian melibatkan ARM Technologies dan juga berkaitan dengan projek NETR, NETR. Ini susulan laporan yang mendakwa berlaku penyelewengan pelaporan 1.11 bilion ringgit sewaktu tempoh perkhidmatannya sebagai menteri. The MACC is looking into a 2.5 billion ringgit money laundering claims. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009 yang mendapat tender lebih 2.5 bilion dari kerajaan. Kita dah bagi semua peluang itu sejak 3 hari yang lepas lah kan. Dia bukan saja dia tak minta maaf, dia tak kongsi, dia duk sibuk satu-satunya ayat dia koyak lah kan. Jadi sebab itu memang saya dah bincang dengan peguam saya dan kita akan teruskan dengan saman kepada Caprice. Rafizi said the draft agreement with UK-based semiconductor company ARM Holdings was approved by the Attorney General's chambers and the Cabinet, and that claims the deal was rushed suggested he had deceived the Prime Minister. Rafizi also said MACC has not produced any evidence whatsoever, unlike other cases. Rafizi has, however, dismissed the investigation as intimidation. Justru Rafizi menafikan dakwaan pembabitan kepentingan peribadi dalam projek tersebut. Bila Caprice kata ada saham di dalam Invoke kan, itu pun sebenarnya dah boleh kena saman. Saudara Rafizi Ramli telah menjual semua saham-saham beliau di dalam Invoke untuk tidak mahu ada conflict of interest. Begitu juga dengan memegang saham berbangsa Cina itu. The dispute stems from allegations made by the influencer, whose real name is Aris Ramli, over Rafizi's business interest in his company, Invoke Solutions. Sebab apabila Rafizi Ramli buat satu video umum yang bagi tahu yang Caprice ni lah yang fitnah dia, seolah-olahnya yang dia terlibat dengan rasuah 2.5 billion. I never said about 2.5 million. Dakwaan daripada seorang rapper tua bernama Caprice. Caprice tak sangka pun benda ni jadi membesarkan oleh Encik Rafizi Ramli. This is our lawyer. Oleh ramai pihak, terutamanya ceplos-ceplos dalam PKR dan juga Madani itu sendiri, seperti oleh Salim Iskandar, oleh Wan Hadi, oleh Cik Yani, oleh ramailah sebenarnya kan, yang saya kira telah berkongsikan kenyataan dari Caprice itu dan membuat ulasan masing-masing dengan konotasi yang menyokong apa yang Caprice sebutkan itu. Tapi itulah, benda itu bila dah dikongsikan dan bila Rafizi kata dia akan sama Caprice kerana benda yang terkait itu merupakan satu fitnah, maka secara tidak langsung benda ini membangkitkan persoalan. Seandainya kalau Rafizi ini berniat mahu menyaman Caprice atas perkara tersebut, adakah Rafizi juga akan menyaman ceplos-ceplos yang telah menyebarkan fitnah tersebut serta menambahkan recah terhadap fitnah itu? Untuk mengubah isu Azam Baki kepada Rafizi Ramli dalam isu ARM, dalam isu perjanjian 1.1 bilion. Rafizi Ramli has claimed that his sources in the MACC have tipped him that the Commission may carry out a raid against him. This is over allegations of misappropriating a 1.11 billion ringgit investment during his tenure as a minister. In response, Rafizi said he is no stranger to intimidation tactics and stressed that he has nothing to hide.
Oleh itu, pemerhati menegaskan Rafizi sewajarnya lebih cakna dan berfikir sebelum bersuara kerana siasatan SPRM bukan hanya tertakluk dalam kesalahan berbentuk wang ringgit. Tegas pemerhati, Rafizi sepatutnya tidak hanya menyalahkan SPRM. Sebaliknya perlu faham peranan agensi itu yang menangani semua bentuk penyelewengan dan bukan hanya isu rasuah sahaja. Memetik Malaysia kini, Rafizi didedahkan berada dalam radar SPRM berhubung laporan mendakwa penyelewengan melibatkan pelaburan 1.11 bilion ringgit. Bagaimanapun, Rafizi tidak goyah serta mentertawakan dakwaan tersebut, malah mencabar pihak SPRM untuk melakukan siasatan secara menyeluruh tanpa sebarang sikap pilih bulu. Rafizi turut menegaskan tiada sebarang komisen atau manfaat peribadi diterima daripada perjanjian dengan syarikat berkenaan dan menyifatkan dakwaan tersebut tidak berasas. Justru pemerhati menegur Rafizi supaya lebih fokus pada diri sendiri, berhenti menunding jari dan faham peranan SPRM yang menangani semua kes secara adil tanpa berat sebelah. Nowhere did I hear Rafizi say that or even implied so. Yang didakwa atas kes rasuah, tuan-tuan, tak ada. Cover si Azam Baki ni. Dan kita tahu macam sekarang ni, macam kau ada cakap tadi, Rafizi dah mengelupur sebab SPRM dah masuk ke Kementerian Ekonomi, siasat tentang satu kontrak lebih kurang berapa 1.1 bilion lebih kurang macam tu. Rafizi dia lebih tertumpu kepada isu rasuah. Sekarang ni Rafizi Ramli dia bercerita mengenai pemilikan saham. Ada konflik of interest. Drama berkenaan dengan isu konon-kononnya Rafizi Ramli terbabit dengan skandal bernilai bilion-bilion ringgit ketika menjadi Menteri Ekonomi dahulu semakin lama semakin dahsyat. Tengok saudara Rafizi apabila dia agresif, dia aktif hantam Anwar Ibrahim, mendedahkan salah laku Azam Baki. Kan dia hari-hari dia hantam. Sekarang dia pula dituduh terlibat dengan penyelewengannya rasuah 1.1 bilion. Dan saya nak sebutkan politik fitnah itu merosakkan ummah. Itu adalah satu fitnah dan bermotifkan kepentingan politik. Rafizi Ramli and 7 other PKR MPs plan to rally their counterparts from DAP and Amanah to pressure Prime Minister Anwar Ibrahim to suspend MACC Chief Commissioner Azam Baki. They also call for him to launch an investigation into the allegations against Azam. In a press conference today, Rafizi said that they will be writing to the leaders to ask them to use their positions and influencing government to pressure Anwar. Kalau ikut Rafizi Ramli, dia bercakap mengenai Truli punya reformasi kan. Sebab tu dia keluar daripada dia meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi. So sekali dia menjadi ahli parlimen biasa. Itu Datuk Seri Rafizi Ramli.